Assalamualaikum YB. Nak tanya sikit YB. Ada ustaz kata YB ni seorang pengkhianat YB. Inilah masalah ustaz-ustaz ni. Kalau dia orang ni betul-betul alim dan faqih, dia takkan jatuhkan hukuman secara daripada jauh. Nak tahu saya bersalah ke tak bersalah, datang, jumpa, bahas dengan saya, bincang dengan saya. Kenapa sesuatu itu berlaku? Orang yang membunuh pun takkan terus dia dijatuhkan hukuman. Kena cari dulu sebab kenapa dia ni berlaku. Begitu juga dengan kes saya. Ya, ni yang disamakan saya dengan orang yang berlaku dah lompat di Perak. Mana nak sama? Orang yang adun yang lompat di Perak dulu, dia lompat, dia duduk dengan Barisan Nasional, sekongkol dengan Barisan Nasional, lawan Pakatan. Saya tak duduk sekongkol dengan Barisan Nasional. Saya masih bersama dengan Pakatan Harapan, nak kerjasama dengan DAP dan PKR, nak lawan UMNO, jatuhkan Barisan Nasional. Lalu saya nak macam mana? Ya? Dulu, bila kita menang dalam pilihan raya, kita menang atas Pakatan Rakyat. Kita kempen, kita bawa manifesto Pakatan Rakyat. Kita bawa buku jingga. Saya rasa ustaz ni dia tak terlibat lah, dia tak tahu. Dia ingat menang atas nama PAS mata-mata. Ya? Kita buat seperti mana yang kita janjikan. Ya? Kita nak menangkan Pakatan Rakyat. Dan sekarang ni dah Pakatan Harapan. Jatuhkan Barisan Nasional. Kami tak berubah. Yang berubah adalah PAS. Ya, tiba-tiba nak berkawan pula dengan UMNO, dengan Barisan Nasional dan sebagainya. Itu sebabnya kita keluar. Pendekatan dah berubah. Soal khianat ni, tarikh yang mudah, menang atas dasar yang lain, lepas menang berubah. Ya? Sebagai contohlah, kalau kita nak beri contoh yang mudah, kes Menteri Besar Selangor dulu, kita dah janji setia kawan bersama, ya? Tapi tiba-tiba bila ada yang soal kes MB Selangor ni, kita bersama dengan UMNO pertahankan Tan Sri Khalil Ibrahim, pecat pula exco DAP, pecat exco PKR. Tu baru khianat, ya? Itulah ya takrif khianat yang sebenar, ya. Ni soal pentingan jawatan. Kalau saya pentingan jawatan, saya duduk je lah dalam PAS walaupun saya tak setuju. Kan? Buat apa nak menghadapi segala celaan, makian dan sebagainya. Kita buat ni kerana kita ada prinsip. Kita nak bersama PKR dan DAP buat satu saf pimpinan Pakatan Pembangkang, Pakatan Harapan yang baru, jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Lalu soal halal haram ni, saya nak beritahu pada ustaz tu lah, jangan mudah-mudah ya buat hukum. Ya. Soal menang atas sesuatu lambang, lepas tu keluar bawa kursi dan sebagainya. PAS dulu bersama dengan Barisan Nasional tahun 1974 menang dengan lambang Barisan Nasional. Bila keluar daripada Barisan Nasional, tak ada pula PAS pulangkan kursinya. Lalu maknanya adalah alasan, ada sebab. Kena kaji, jangan senang-senang jatuhkan hukum. Ya? Ni ustaz-ustaz yang muncul selepas kemenangan ni, ya, jangan pakailah. Dia bukan faham sangat tentang perjuangan. Ya? Itulah ya, jawapan saya. Terima kasih YB.